Intilah saya lillahi ta'ala. Oh ya kepada Ustaz Wan Syukri. Ustaz Wan ada ilmu. Rajin baca, rajin apa molek. Kita ambil mari ilmu kita ni biar lebih manfaat, bukan untuk memarak, bukan untuk jadi api, bukan untuk jadi racun dalam masyarakat. Kalau nak beki jadi ubat. Jadi ubat sungguh bukan racun. Saya minta kepada Ustaz Wan, lillahi ta'ala. Ustaz Wan nak katalah. Hak Ustaz Wan tu. Tapi saya nak ayat. Ustaz Wan lillahi ta'ala. Ustaz Wan ngajarlah. Lepas tu pula jadi ubat hak Ustaz Wan. Tak kira Ustaz Wan nak ambil hak mengajar Ustaz Wan semua jadi ubat. Bukan jadi racun. Ini bukan racun, ini penawar. Kalau tak tahu nak beza mana di antara racun dan penawar, tak usah ngajar. Beki ingkarul munkarat ni penawar ke racun? Penawar. Apa faedah khairiyah hadhil ummah kalau tak ingkarin munkarat? Ingkar munkarat bawah pada atas pada maksiat lagi al-bid'ah. Mereka apabila kita tak semaya tasbih hari raya ni di sisi mereka, apa jadi? Apa jadi? Demo tu Wahabi. Tak boleh orang buat gapo. Salah belaka, bid'ah belaka, sesat belaka. Orang ada masalah. Orang tak boleh nak duduk dengan orang pandangnya sepik dan sebagainya. Ini panggil apa ni? Racun ke penawar? Racun ke penawar? Racun dah tu. Apa salahnya kita nak mempertahankan manhaj kita, diri kita dengan cara am? Kata kita tu bukan lagu tu. Apa salah? Tak ada salah apa. Sebab itulah kita kaum muslim ni kena berhenti. Kata di mana kita tadi itu dimakaikan hak, di mana kita nak tolak hak dan lagu mana keadaan. Tu dah. Ni kita nak faham jelas ni. Baik.